Saya tahulah. Sekali kan Kemarin. saya belum siap dah siap tak doa. Saya lagi Depan ni bila dia pakai kuning tu bapak mahal tak ada application dia yang dia hantar dekat grup tu. Okay. Aina dengan Aiman ikut. murah lah. Lepas tu kau nak beli kat sini terus boleh je lah. Sebab saya nak cepat. Saya beli kat sini lah buatnya. Sebab saya rasa walaupun seorang tu walaupun brand yang sama, saya pergi cari barang untuk toilet bawah Jadi ikut kan memang tak siap pun. Aku pun balik tak apa lah tu. Kau orang sebelah. Oh dia pun pasang macam tu. Orang sebelah. Ada buat cakap dengan bangla berjanggut. Tak ada. Aku pun Ada buat hari kemarin sebagai buat terakhir pula. apa cat yang tak cat? Kalau kenapa tak saya buka je sikit, saya sambung je. Cuma dia kena ada tiap. Right. Cuma bumbu dia tu dia akan lebihkan bumbu ni. Baru dia nampak juga. Sebab kita nak letak conveyor, kadang-kadang nak letak barang dekat sini. So ayah akan masuk Dia tak boleh terus tergantung itu. Panjang ni. Dua untuk tapi yang saya tak boleh pakai. Dia orang buat kat sini. Tak boleh tu. Boleh? 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 Sebab pasal masalah air. Kita boleh buka sampul. Structure apa? Structure atap ke structure ni? Hujan. Hujan dia akan meleleh kat sini. Sebab kita orang akan letak barang juga kat sini. Memang kena. Cuma saya pergi pada tempat tu sebab saya tengok dari show je. Kita tak kat Negeri Sembilan lambat. Saya nak pergi center Aku ada komplain kata Syed ada tempat tak cat. Maksudnya yang Nampak tak cat tapi sampai. ada bangla kata kat pos dia kat saya. lalu kan ada video kan. Dia tak pergi lah sebab saya takut apa yang dijanjikan sampai tak sama. Tak ada kerja. Saya bagi dia lah. Bagi sekali hari ni. So nanti ini kita pakai papan je lah Bagi dia hari ni. Kalau dia lambat sangat, dia terus ni je lah. Ni dah okey ni. Satu je. yelah saya itu dia saya pergi toilet. Jadi saya akan potong Macam ni lah. Jadi ini untuk plaster sebenarnya kejap je. Untuk kerja wet work, kalau kejap saya Berapa hari? dengan kejap Cina itu baik kejap saya. Berapa hari kejap saya? Paling lama saya letak 2 minggu. Kejap. Paling Kejap. kerja semua. Saya boleh buat 3 hari tapi buat bagi duit lah. Ya, patutnya buat daripada awal lagi tu. Okey. Yang dekat sini pun bulan Bila tarikh date yang sampai? Bila date yang sampai? dia yang sampai dia dah datang umur lagi. Bila date sampai? Cuma dia tak bagi tahu lagi. Confirm dah hari ni. Kalau dia lambat, maksudnya dia tak buat lagi, saya pergi date tempat lain. Sebab dekat sini saya pergi kedai dia je paling besar yang Kita orang punya pintu tu orang sehari dia boleh turun, korang tak boleh buat. Yang pintu office tu. Pintu outlet. Memang
Saya tak memang saya buat saya tak suka. Tapi boleh buat agak busy. So, maksudnya yang ini boleh je cari orang yang Sebab rumah ni memang dah bangun rumah dan dia orang pakai. Jadi macam tu sebab dia dah banyak. tahu apa. Dia apa-apa dah finishing lagi. Betul? Sebab ada Email. kalau ada Okey, 3 hari, Isnin, Selasa, Rabu. So, dalam masa 3 hari tu buat toilet So, kerja kursi dah boleh start dah. sama aku nanti kita harus semua. Jadi kami Betul lah. Tapi ini pun ada sofa Kau bisa dia kata speed drain my energy. Misi. Pula sebab nanti bulan 2 lepas tu mid Februari Kau kalau dia semua tak? tak nak buruk. Jadi, lagi Semua cabut, ranking cabut. Sebab inilah kawasan podcast tak nak jujur-jujur macam tu. Betul tak? Memang tak muat. Man, bila nak kat cerah kat kau? Cek balik tak? Sebab dah tak buruk ni, sebab dah kena cat tu. Tapi ni jual spesial. Kita beli corner kabinet berapa tu? Nanti saya tak. Betul, saya buat. Dalam ni. Sebab tu bila podcast tu kita mindset kan. Tak satu juga. Sebab Ni hubungan hitam ni kan. ni kalau dengan bonda ni lagi kena ni. Okay, saya nak tanya Puan. Ini Puan nak pakai almari ke Puan nak pakai standard view? Mari Almari. hang. Ini semua cabut. Itu standar cabut tu. Oh, Okay, ni cabut, dia cabut. Apa itu? Cabut. Dah rindu terus lah semua. saya nak pakai yang 800 dia boleh kat bawah.
duduk dalam kereta. Dalam orang ni. Dah ikut. Kalau ada air lagi, buang ke sayang lah. Apa dia? Kayu railing tu. Saja. Wali dia kepala pun sekarang orang. Tapi boleh ke? Jangan cakap tak boleh. Jangan cakap masalah. Dan cara saya jika menceritakan masalah yang sangat banyak, walaupun benda tu berlaku, dia mana pun masalah. Sekarang ni saya bukan nak kita dah ada tim, kita dah Itu yang tak tahu mana tu yang main tambah. dia tambah dalam ini kepala ni kepala kacang ni kepala kacang ni dia memang tak halus. Tu berlambat, dengan atas berlambat. Oh tuan, kalau Cina punya style dia tembak. Tapi saya dengan puan, saya nak buat yang kualiti. Saya dulu lubang puan. Kalau orang kabinet bertutup tu maksudnya dia jadi satu. Kalau puan rasa sekarang ni memang puan nampak sebab dia kena kayu. Anda kata kalau dia cat ni putih, mata kita tak nampak sangat. Sebab rumah ni banyak betul, kita tak sibuk. Banyak universiti. Alah, cat hitam Tetapi senang. Tak nak cari mat balik pun. Kalau saya tak ada sikit kali dekat bawah tu dia sebab orang dah tak tahu. Soalan dia yang khusus tu semua tu tak hitam kan? Yang atas tu? Sebab kotak Kopi ke? ketinggian itu pada Standard dia. loose macam shalving yang loose bukan shalving sebab puan nak gunakan atas kotak lah tak Tak kot, tak letak produk kot. Sebab dia lagi kena dalam wash. Tak plastik. Dia dekat gambar. boleh relax saya ni tapi kalau kita nampak dia nampak kemas kalau buat dua saja kalau saya serius kalau saya nak usaha ni kan
kerja benda ni motong siang dah cat, cuma belum lagi finishing sebab kerja kayu lagi masih jalan. Dah settle kerja kayu, lagi sekali dia jalan settle. Benda ni perlu ke tak perlu? Itu je. Bila tu, kenapa kita orang tak kerja lagi tak bercerita. Bila ada suasana, baru bercerita. Betul? Betul tak? Betul tak? Ini psikologi lah. Betul tak? Lelaki tak bercerita, tapi kalau ada suasana, baru bercerita. Itu yang kita nak. Ini idea puan sendiri idea dengan susah. Sebab saya kalau saya tak semua. So sekarang nak tanya dekat podcast atas tu, pintu toilet dia hidden door ke tak? Saya tak buat hidden door. Kalau saya lah kenapa nak bantu sebab yelah kamera sekarang dah canggih memang kita pasal kamera angle ke semua dia dah tahu. Jadi apa salah kalau kita dapat dan kalau terus bahaya kalau gantung kena tahu. Orang kita itu adalah pintu. Adakah puan nak saya panjangkan tangga betul? Kita pintu je tak maksud tu. Kalau pintu je tak ada masalah. Kalau saya ada order jadi dengan orang puan juga sebab selalunya safety door diorang akan datang pasang, diorang nak kami korekkan lubang sekali ataupun dia nak korek sendiri, so kena bincang lah kat situ. Kami pintu ni pun puan dah order siapkan baru itu okey jadi dia stress saya pun tak. Tapi Jangan boleh masuk guna living tu kan? kalau puan nak guna tingkat atas, tempat yang dia boleh duduk dekat tingkat atas, dekat hujung sebelah kiri. Dia jadi tau, sini ada tengok ni. Sebab tu bila ada sendiri macam challenge tu ada jual size dia dah. Challenge dia satu ribu kan kita tak tahu. Dia satu part yang kita tengok dekat sini puan nak guna untuk guna datang produk. Kalau kita buat kabinet, dia akan jadi kabinet lah. Tapi kalau bagi saya, saya tak nak suruh produk macam kita buat shelving je. Saya pun boleh pasang shelving. Dalam gambar apa? Ini nak buat apa? Ini Itu bagi saya biarkan itu sebenarnya. Cuma ada yang tak nak ada. Memang sampai saya nak tiru sedikit macam ni memang tak mampu. Jadi saya buat macam ni bagi nampak dia ada bentuk dia. Dengan
Kalau puan cakap, boleh tak saya nak betul-betul English tempat ni? Boleh saya tukar kerusi. Bila saya tukar kerusi, tempat ni akan jadi kecil sikit. Dan tempat lounge lobby tadi tu, lobby saya boleh buat benda tu. Cuma kadang-kadang saya kena tunjuk dulu present atas lah, dekat area sebelah mana. Itu pun kena tanda jap-jap ni. Ada jual. Kalau puan cakap, saya memang nak sebiji macam ni, memang untuk air, part air ni memang check. Kalau diorang tak check betul, diorang tak bayang kasih dulu. Sebab diorang kata diorang tengok tu tak ada pengisian air tu. Sebab kalau lah benda tu berasal daripada toilet tu, dah roboh semua dah. Tapi kenapa sampai situ? Tak tahu. Yang dalam masuk kat toilet kat bawah tu dah kembang lah tu tengok. Tu maksudnya di air keluar. Itulah sebab method yang saya pakai final wah. Bukan kali dia pakai satu kali. Dekat atas tu tak ada pulang kali. Tak tahu. Yang kan yang penting. So kali nampak lebih ni. So dia jadi hierarchy. Dia bukan centralized dan dia hierarchy punya konsep. Tapi yang penting antara sini ni kiri dan kanan yang kiri dia dapat anchor. Kiri pun saya kena tahu berapa inci yang puan nak datang. Bergantung TV tu pun saya perlu kalau puan nak buat. So inilah panel. Saya pakai hierarchy punya konsep sebab TV kanan dia tak sama. Takut? So maksudnya tu semua dah settle lah tu? Okey. Kita orang keluarkan barang semua lah. Ya. Orang toilet. Ya, betul. Satu soalan. Kerusi putih yang puan duduk semalam dalam puan nak dekat atas stick untuk kain kan? Pada ke atas